people say and do. You wonder how they always make it through. You worry what your friends might say if you should fall along your way. It's simply cause you worry you won't move. Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk akun video kali ni, aku nak review homestay baru di Port Dickson yang cantik, menarik, tertarik. Ni dia Komang, Homestay Alang's Villa. Kalau Komang nak tahu apa yang menarik dekat homestay ni, apa yang best ni lepak sini, jom follow aku. Dan pastikan kamu tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. sebelum sampai ke homestay, kita orang singgah makan dekat Medan Selera Seri Bayu. Dekat sini tak ramai orang luar tahu, tapi rating tinggi. Ada banyaklah gerai makan kat sini dengan pelbagai jenis lauk. Aku tengok pun, uish, terliur tengok memang. Pusing kita orang makan lah kat gerai yang first ni. Anak-anak pula dia nak ayam goreng je. Nampak pula ayam goreng kat sini macam besar. Lepas tu baru goreng pula. Memang turun makan sini je lah. Tapi serius lah, puas hati makan kat sini. Dia beli makanan sedap dengan harga murah. Tempat pun bersih. Alhamdulillah, kami dah kenyang lah makan dekat Medan Selera Seri Bayu. So sekarang ni kita orang terus ke homestay. Homestay ni lepas simpang kanan ke KL tu, depan sikit je. Depan sikit masuk kanan, dalam 200 meter. Baru tu masuk alam. Terus ke homestay lah. Dia dekat, apa nama, kalau korang nampak tepi ni, Kings Char Kway Teow. Lepas King Char Kway Teow, masuk kanan. Okey. Dalam 700 meter daripada simpang tadi, 700 meter ke dalam. Memang jalan taman je lah kat sini. Tak ada sempit sangat lah. Dia 2 lane lah. Ada signboard dia, nampak ni, Alang Villa. Senang cari. Straight je tu masuk kiri. Masuk kiri. Lepas tu depan sikit masuk kanan, dah sampai. Kira di sini rumah kampung juga Rumah sebiji, rumah teres kan. Ni rumah kampung. Tanah lot. Ni kan rumah teres. Ni dia bagi signboard dah. Macam celah daun ni. So rumahnya mesti di sebelah kanan. Sebab nampak cantik tu. Tu dia. Dah sampai lah kita. Alhamdulillah. Belah ujung ni. Aku tengok Alang's Villa ni daripada luar pun dah nampak luas lah. Dan cantik. Belum masuk dalam lagi. Jom tengok dalam dia. Pagar automatik. Ni macam-macam. Cantik tak? Cantik lah rumah dia. Di sebelah kanan aku ni, dia punya pool. Jadi aku tunjuk korang lah, explore habis lah. Dan sebelah kiri tu, itu kawasan lapang lah, dengan tempat barbecue ni. Aku nak house tour dulu dalam Alang's Villa ni. Jom kita masuk dalam rumah. Amboi, selesa kursinya. Assalamualaikum. Ya Allah, luas kamu. Cantik rumahnya. Orang tamu pun, boleh lepak ramai sini bang. Siap tulis besar signboard dia. Alang's Villa, celebrate, relax and repeat. Tempat dia cantik, memang boleh repeat. Janganlah risau. Kalau korang tahu dia punya info detail dan harga homestay Alang's Villa ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Dekat Alang's Villa ni, dia ada total 5 bilik tau. 4 bilik tidur, 1 bilik solat di depan aku ni, bilik solat. So kapasiti boleh tampung dalam 15 orang untuk rumah ni. Kalau macam nak selesa lah. Kalau macam nak tambah sikit mungkin 18 untuk budak-budak kecil ke 20 boleh, insyaAllah. Tapi 15 orang tu selesa. Maknanya 1 bilik 3 orang lah kapasiti dia. Jom kita nak tengok bilik pertama. Kita pergi belah kanan lah, lebih afdal. Nak tengok bilik solat dulu. Jom. Ni bilik solat dia.
Luas juga. Okey. Kalau nak semayang tu dalam rasa dalam 8 orang lah. 8 ke 10 orang boleh muat. Tu kira maksimum lah tu. Nak lebih lagi tak boleh lah. Pasal di bilik kan, bilik biasa kan. Lepas tu kalau kau nak tidur kat sini pun boleh. Kalau ramai datang sini, adalah dia orang sediakan bantal ekstra dengan tilam single yang lipat tu. Ada ekstra juga. Lepas tu ada sejadah lebih kat sini. Boleh ambil. Kalau ada ramai semayang, boleh letak sejadah. No problem. Lepas tu dekat pintu belakang ni, kita terus connect ke tempat ambil air semayang. Mudah rumah ni. Ni lah. Tempat air semayang. Lepas tu dengan laundry section. Terus ke wet kitchen kat belakang ni. Tu dia punya connection lah daripada bilik solat ni. Jom masuk dalam bilik. Nak pergi bilik lain pula. Jom kita tengok bilik tidur yang pertama. Kat sini. Wah, cantik bilik dia. Ni cantik. Pasal view direct pool ni. Cantik bilik dia. Dia punya katil queen pun kemas. Dia punya dekor dia cantik pada aku. Simple dan nice. Terus dia almari dia ada satu tempat gantung ni. Satu lagi open wardrobe kat belah sini. Ada juga katil tilam lipat single. Kalau macam ada ekstra orang, bolehlah bentang kat sini. Tak ada masalah. Jom tengok dia punya toilet dia. Okey, cantik toilet dia. Konsep moden dan simple. Agak luas juga lah. Dia sederhana luas toilet dia. Jom tengok bilik yang kedua pula. Kalau orang perasan, dia punya ni baru bilik kedua ni. Ada 2 bilik lagi. Total 4 bilik tidur lah. Kalau perasan dia punya layout, dia punya katil, semua lebih kurang sama lah. Dengan dia punya toilet pun sama juga lebih kurang. Tak ada beza sangat. Tapi aku tunjuk juga kau mah sekejap lagi. Bilik lagi 2 tu. Jom tengok lagi 2 bilik kat sini. Nampak kau mah. Ada first aid kit yang macam-macam. Okey, jom. Ada bilik yang ketiga sama lewat dengan bilik first tadi. Yang best semua bilik dekat Alams Villa ni ada tilam lipat single dekat atas tu. Memang setiap bilik disediakan. Lepas tu bilik air pun ada. Dekat semua bilik ada bilik air. No problem, tak gaduh. So setiap satu bilik boleh masuk satu family. Lepas tu ada aircon lah. Wajib lah. Semua bilik ada aircon. Ni bilik yang terakhir. Okey. Selesai lah buat bilik. Sama juga dia punya layout. Dengan tanda semua kat sini. Semua ada, no problem. Ni view cantik. View kat luar ni. View kat luar cantik. Asyik buka sikit. Oh yo, amboi lapang ya. Tengok barbecue di belakang. Jadi kita explore kita ke belakang tengok kawasan dapur dia. Ni kawasan dapur kering dia. Oi, luar dapur je, selesa bang. Ni belum wet kitchen ni, wet kitchen kat belakang tau. Siap ada kopok, ada biskut, kuih raya pun ada bang, macam-macam. Dekat kawasan dry kitchen pun dah lengkap dah aku rasa. Dengan perut nasi ni semua. Komplit semua ada. Main toilet sini main toilet dia, cuba tengok main toilet dia. Okey. Kecil sikit daripada toilet yang dalam bilik tu. Cumanya dalam bilik air ni tak ada heater lah. Dia air pancap biasa je. Melengkap kepada rumah Alams Villa ni ada punya wet kitchen dia. Kau tengok wet kitchen dia. Complete set bang. Semua ada. Dengan tepung pun ada. Tepung gandum, tepung jagung, semua ada. Bihun, Maggi, bawang. Basic item untuk masak-masak memang dah lengkap dah. Memang dah ada. Siap ada minyak, komplit bang. Pinggan mangkuk banyak. Pinggan mangkuk mostly daripada IKEA yang kali hijau tu. Cantik. Siap ada aircoway, lengkap lah dapur dia. Luas juga dapur wet kitchen dia. Bukan sempit luas. Seluas dry kitchen kat luar tu. Alhamdulillah, aku settle lah house tour. Nak cover kawasan luar pula. Kalau macam kamu panas ke ataupun hujan lebat kat sini kan, tepiah kemari kan, jangan risau kamu. Kita tekan sikit. Ada bumbung canvas kat atas, automatic. Macam-macam. Barulah redup. Kalau kamu tengok kawasan rumah kan, belah kanan, lepas tu belah kiri dia banyak tempat sitting area. Siap ada baby chair bang, aku perasan. Siap ada baby chair. Belah kiri dia ada banyak kursi dan meja.
Pilih nak kursi apa. Kursi lepak-lepak boleh, minum-minum teh. Kursi nak baring boleh, nak tidur dekat luar rumah. Memang selesa. Sambil tengok anak-anak mandi kat sini, memang boleh duduk sini. Seronok lah. Banyak tempat lepak. Jom tengok kawasan swimming pool dia. Aku sukalah kawasan swimming pool dia. Sebab dia asing tau. Daripada pool dengan kawasan parking. So maknanya lebih secure, lebih selamat. Kalau macam budak-budak baling bola ke apa semua tak ada, terlepas kemari. Adalah batu dengan pokok halangnya. Kan? Jom tengok pool dia. Ada pintu kayu depan ni. Cantik pintu dia. Comel. Ni rupa pool dia. Siap bagi pelampung bang. Disediakan pelampung. Kamu datang dari jauh tak payah bawa pelampung. Ada pelampung siap-siap kat sini lah. Pool dia okey. Luas juga. Lepas tu aku tengok pool dia macam guest friendly. Sebab ada tangga kat sini. Ni pool dewasa lah. Pool dewasa dalam 4 kaki macam tu lah. Yang pool kanak-kanak kat sini. Ada tangga juga. Memang dia punya pool sangat friendly. Saya ada tempat lepak depan ni. Cantik dia punya layout. Pool cantik. Lepas tu siap ada apa nama? Siap ada kain canvas. Kain canvas tu boleh halang daripada panas. Mana redup sikit lah. Kalau kau mandi, redup sikit kat sini. No problem. Ada kursi panjang kat sini bang. Bukan satu kursi panjang. Tapi 2 bang kursi panjang. Belah sana. Setakat duduk 5 orang sana, 5 orang sini, 10 orang. Memang tak ada hal. Lepas kau bang. Puas hati. Dekat sini parking memang luas bang. Setakat nak masuk dalam 5 ke 7 kereta, boleh je masuk. Memang lepas. Lagi satu yang syok duduk sini, kau tengok ni. Ada laluan wheelchair ke. Kat sini OKU dah wheelchair friendly. Kalau macam kau bawa ada nenek ke datuk yang pakai wheelchair atau siapa saja, ikut sini. Memang senang bang. Mudah sangat. Jom tengok kawasan sini pula. Amboi lapang kau. Lepas lah nak main bola, guna-guling anak-anak, main lari, memang lepas. Lagi satu yang rare dekat homestay Alang Villa ni. Ni kau bang. Dia ada pangkin bang. Kalau kamu datang barbecue kat sini bang, barbecue belah sana. Datang makan sini ramai, memang kena lah. Lepas tu dia orang tak sediakan meja kat sini. So memang sesuai sangat lah bergathering dengan ramai sini, makan, lepak-lepak, sembang, mengeratkan hubungan silaturahim, bawang sekali. Macam-macam lah boleh buat kat sini. Memang tradisional tapi tempat yang moden. Dekat barbecue area dia pun lengkap. Siap ada kipas. Dia punya bumbung pun tinggi, so tak ada macam bila keluar asap tu tak ada lemah sangat. Lepas tu tempat bakar depan ada 2 bang. Bukan satu tau. Satu yang sini. Kawasan barbecue pit ada satu yang pertama. Yang kedua kat sini bang. Kawasan bata-bata ni. Style lah. Ini memang rare. Selalu pakai yang besi je. Ni style lah. Ada kawasan bata-bata. So dia proper lah tempat dia. Cantik lah kawasan barbecue dia. 1, 2, 3. Lepas settle mandi pool, kita orang terus gerak ke Pantai Sarjana Batu Empat. Ni kira yang terdekat dengan homestay lah. Jarak dalam 750 meter. Dengar cerita pantai-pantai kat PD dah viral. Dah bersih, makin cantik. So ramai orang datang kemari. Banyak aktiviti diorang buat. So kami tak terkecuali lah. Join sekali. Tengok keadaan pantai kat sini. Ada sos sikit ayam. Kari minyan. Okey. Datang sini kalau tak membakar tak sah. Jomlah kita mulakan aktiviti barbecue kita pada malam ni. Let's go. Untuk menu kita pada malam ni, ni dia korang. Ada ayam perap, lepas tu ada udang perap, sausage. Ni korang, kambing perap pada bang. Kambing perap daripada Mama Sap. Tengok sikit. Uish, nampak macam menyelera kan. Okey, tunggu api tu naik dulu, baru kita start bakar.
Oh, dah settle bakar, baru dah sempat nak makan bang. Hai. Busy benar tadi. Sabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Udang dia, kepala dia manis bang. Manis lah udang dia, Emian. Sangat fresh udang dia. Ni aku rasa dia punya kambing. Kambing daripada Mak masak. Apa rasa dia? Macam lembut je kambing dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kali pokat bang. Tu masuk mulut. Lembut. Dunia marinate pun sedap. Puas hati bang. Sekali-kala makan barbecue malam-malam duduk atas pangkin memang best. Sesuatu yang lain lah. Selalu duduk atas meja, atas kerusi kan. Dia bersila atas pangkin. Very traditional. Sambil melihat dia punya view kawasan padang yang luas depan ni. Waktu malam ni pula berangin. Memang layan bang. Hai, selamat pagi semua. Aku baru nak pergi breakfast ni, tapi macam biasalah, aku memang tak tahu nak ke mana. Aku nak redah je, nak cari ke kedai breakfast warung-warung yang terdekat kat sini. Jom, ikut aku. Jauh aku jalan bang, sampai ke pusat bandar. Nak cari tempat makan je. Lebih kurang dekat 7 km lah daripada homestay kita orang. Ni dia korang. Kita nak singgah makan dekat restoran original Pak Lang Kopitiam. Jom tengok apa menu-menu yang menarik kat sini. Ini mesti macam style-style Hailam punya makanan lah. Ui, penuh bang. Ni antara menu-menu dia. Ni weekend special ni nasi lemak bang. Weekend special. Ni untuk weekend je lah. Ni menu lain lah. Ada kambing perap. Kambing perap ada, western food ada. Ada mi, wonton mi pun ada. Variety of wonton mi. Lepas tu nasi lemak memang ada lah. Nasi lemak, nasi ayam Hainan ada kak? Nasi ayam kak? Lepas tu mi kari. Sedap mi kari. Makan mi kari lah kak. Sedapnya mi kicap kak. Mi kicap ayam. Ni roti bakar. Ada roti bakar. Macam-macam roti bakar ada. Dia semaya lah, tak ada apalah. Ni kak, order kak. Kak makan apa? Order sini Okey, sama. Makan dulu ya. Okey. Okay, mau kita makan dulu. Ni menu yang aku order lah. Nasi lemak Pak Lang special. Antara menu lain ada mi kari. Lepas tu bihun sup. Ini roti bakar lah. Aku nak rasa ni dulu. Tengok macam ni pergi dia. Apa yang special nasi lemak Pak Lang ni? Dia ada ni sambal sotong lah. Dia ada sambal sotong. Lepas tu ada ayam goreng berempah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal sotong dia sedap. Tapi pedas menyengat lah. Lepas tu dah merah menyala. Aku try mi kari bini aku pula. Nampak macam menarik macam ada terung bang. Terung goreng bang. Sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah. Udah yang dia kena betul dengan terung. Kuah dia sedap lah bang. Memang rasa kari yang sebenar lah. Lemak-lemak dia. Memang lemak-lemak Hailam lah. Sedap dia. Datang sini tak berkena dia punya roti bakar. Memang tak sah lah. Jom kita rasa tengok. Saya ni pergi dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kari dia sedap lah. Kari dia macam tak panas sangat. Dia macam mesra lah dengan roti dia. Bahasa dia walaupun tebal tapi sedap. Dia berlemak. Sedap pun roti bakar dia. Memang layan. Last kali nak berkena dia punya kopi o butter.
Sebenarnya aku baru first time nak minum kopi O butter ni. Tak tahu lah macam mana rasa je. Dia try dulu kacau dulu. Bagi dia sebati. Aduh, pengsan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang tak ada gula tau. Tapi dia macam, dia rasa kopi O, tapi dia rasa macam lemak-lemak tau. Lemak-lemak butter tu. Layan tengok kan. Dia bila lemak tu, dia ada sedikit manis tau. Dia tak manis, tapi dia macam rasa, bila kau rasa lemak kan, dia rasa macam ada manis sikit lah. Dia tak manis sebenarnya. Memang layan. Hari ni kita orang agak lambat sikit daripada Port Dickson. So kita orang sempatlah singgah ke salah satu kafe yang famous juga lah dekat BD, dekat area Pantai Batu Empat juga. Ni dia korang, kopi dan kuih. Antara menu yang famous kat sini, dia punya pizza, pasta, lepas tu aneka jenis kek dan pastry. Oi, dia punya goyang kursi ni boleh terlelap bang. Syahdu. Aduh. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat homestay Alang's Villa di Batu Empat, Port Dickson. Hopefully kau enjoy tengok video ni. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye bye koma. Assalamualaikum.